Welcome back my YouTube channel Oneness Masonry Bukit Jalil. Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama Abel dalam Oneness Masonry. Hari ni Abel nak review sikit pasal mesin rumput Ogawa biji 4303 yang ni kategorikan heavy duty lah. Tapi ni Alam Flora pakai dah lama, jadi dia kena servis. Okey, apa yang patut servis sekali? Hari ni saya nak tukar kelas, saya nak tukar shaft sebab dah rosak habis. Kita pastikan kita tukar grease dulu kita tukarkan grease dulu. Okey, alright, jom. Okey, first kali kita tengok dekat sini dulu, kita check dulu. Yang ni kita dah masuk yang baru punya. Okey, yang lama dia tak ada grease, jadi tu pun dah masalah. Ni pastikan kita masuk grease lah dekat sini ni, pastikan kita masuk dulu grease dekat sini. High tank grease lah. Abang pastikan high tank grease. Abang tengok sini ambil dekat sikit ni. Okey, high tank grease, alright. Ini abang kena pakai high tank grease 10 kali penggunaan. Abang kena pakai high tank grease lah. Okey, 10 kali penggunaan abang check satu kali. Masuk dekat sini bang. Abang comot jom dekat sini macam abang buat ni. Okey, macam abang buat ni. Alright. 10 kali penggunaan abang check satu kali. 10 kali penggunaan check sekali. Kalau rasa panas tu di shaft, di dekat getah dia tu abang check sekali. Okey? Lepas tu kita boleh masuk dalam ni, kita masuk dulu. Kita masuk dulu, pastikan mata dia mesin dah sedap Okey, kita lak dulu tangan. Sebab ni saya nak tukar kelas, ni saya nak tukar kelas, saya nak tukar makuk kelas lah. Ni. Saya nak pasang makuk kelas ni. Okey, biar dulu. Kita buka dulu. Okey, lepas tu saya nak check kelas dia pula. Sebab dia dah cakap kelas dia ada masalah. Okey, kita buka check lah dulu Kita tukar dulu kelas pun. Kita ada dua jenis kelas Nanti saya buka dulu, saya akan tunjuk dua jenis kelas ni. Okey, kita ada kelas yang murah, kita ada kelas yang baik lah. Okey, hari ni kita buat macam ni Kita tengok Kita tidurkan dia macam ni. Okey. Okey. Ni makuk dia tadi Makuk dia tadi pun ni pun dah patah. Okey, boleh nampak dia dah patah lah. Jadi yang ni tak boleh pakai dah lah. Jadi ni saya kena tukar ni, kena tukar baru dah dia patah. Kita tak boleh nak welding apa ni. Apa nampak ni dia dah patah ni. Okey, jadi kita tak tepi sini. Lepas tu kelas dia pun dah habis Jadi kelas dia pun dah rapat Nanti saya tunjuk dulu lah. Okey, untuk kelas dia pun boleh tengok. Kelas dia pun dah habis lah. Dah habis. Abang tengok kelas dia pun dah habis. Jadi kita paksa tukar kelas dengan ni lah. Ni kena tukar satu set lah. Okey. Untuk kelas pula. Okey, untuk kelas ni kita ada dua. Untuk kelas ni kita ada dua Yang satu yang murah. Yang murah nampak tebal Tapi dia ni dalam RM15 saja bang. Yang ni yang baik sikit lah. Okey, harga dia dalam RM40. Yang ni untuk TL43, untuk Mitsubishi pun memang ni untuk Mitsubishi pakai lah. Okey, hari ni kita masuk untuk Mitsubishi pakai sebab apa? Abang dia ni pekerja Alam Flora. Jadi pekerja Alam Flora ni dia mesti heavy duty lah. Dia pakai kerja hari-hari, dia pakai, kita pakai kelas baik punya lah. Alright. Okey. Kita masuk kelas ni dia ada cop lagi ni ni kelas ni kita masuk. Okey. Okay, jom. Kelas dia masuk macam tu Dia ada waksir kat bawah dia ada waksir kat bawah dengan sini lah. Untuk tukar kelas tu macam ni bang. Skru dia ada waksir macam apa ni. Ni waksir dia ni.
masuk dulu satu skru di sini. Kita masuk di satu skru. Bawah ada waksir, atas ada waksir Sudah kita kemas saiz 17 ni, saiz 17 lah, mata bok dia saiz 17. Sudah masuk kemas. Okey, lepas tu kita masuk ni yang baru lah. Okey, yang dia dah patah tadi kan. Okey, yang lama dia. Ni yang lama dah terakak ni. Tengok patah, yang baru masih. Okey. Masuk macam tu je bang. Okey, kelas kita sudah masuk. Saf pun kita sudah masuk grey. Yang baru saf dia pun dah masalah juga. Jadi kita pun kita masuk dalam ni lah. Okey, dah kita masuk kelas semua. Kita nak servis carburetor dulu. Kita buat satu-satu. Kita servis carburetor. Abang tengoklah carburetor dia ni. Abang boleh tengok dekat ni. Boleh tengoklah carburetor dia dah berapa tahun tak cuci ni, tak servis ni. Nah, abang tengok carburetor dia. Cantik tak? Okey. Kita servis dulu carburetor dia bang. Abang boleh tengoklah carburetor dia pun macam just nita ni. Ni yang paling penting bang. Dekat carburetor ni yang paling penting. Kat sini bang. Kejap saya cuci dulu, nanti saya tunjuk bang. Yang paling penting untuk mesin rumput bang. Okey, untuk cuci mesin rumput yang paling penting. Ni carburetor dia dekat sini. Okey, dekat sini bang. Dekat pellet jack dia ni situ selalu mudah sumbat bang. Untuk mesin rumput sini selalu mudah sumbat lah. Okey, abang nampak kan. Lubang pun tak nampak. Tak nampak lubang nanti. Nanti saya sembuh dulu. Saya cuci dulu bang lubang dia. Kena sediakan jarum lah. Abang kena sediakan jarum dulu. Right, yang ni penting bang. Abang mesti kena dulu ni. Sebab ni masalah. Mesin rumput mudah masalah macam ni bang. Sebab dia kita basuh tuti kan. Kita basuh tuti lama-lama tu kalau ada minyak dalam carburetor. Macam ni lah dia jadi. Okey. Abang dah boleh nampak tak lubang? Nampak tak bang? Nampak tak bang? Kalau tak nampak bang, jodoh pendek bang situ yang penting bang, situ yang penting. Okey, ni penting juga ni dah okey, dia boleh jalan. Tempat pelampun dia lah bang. Okey, sudah saya pasang. Saya letak tepi dulu sekejap. Saya cuci dulu angin. Okey, itulah sudah settle ni. Kita boleh masuk balik lah carburetor ni. Kita boleh pasang. Lubang pun sudah ada jalan cantik. Okey, nampak tadi? Cantik, kita pasang balik. Sini je penting
Okey, sudah masuk macam ni kan? Masuklah dulu. Abang masuk dulu, nanti kita test balik. Okey. Dah. Kita pasanglah. Ini macam biasalah Yang janggut dia pun macam biasalah, tak ada masalah. Abang nak pasang terus pun boleh, nak pasang dekat luar dalam pun boleh. Okey. Pastikan getah dia ada dalam untuk masuk kat sini bang. Ni masuk kat sini, nanti kita masuklah. Sebab saya mau pasang ni dulu. Kita boleh test lah. Okey, kita tengok dulu kejap. Kita bagi dia test dulu. Minyak dia dah jalan dah masuk. Okey, sudah masuk macam tu. Mana minyak dah jalan, abang masuklah dekat sini. Ni tak boleh ketat lah. Okey, dah letak Kita test sikit bang. Kita test dulu. Saya mau tertarik sikit. Okey. Dah Okey, kita buang asap lama dulu supaya abang dah tengok. Mesin pun boleh rem, memang padulah tadi. Sekarang dah okey kan? Hari ni lepas kita masuk semua, kita pasanglah dulu siap-siap Okey, kita pasang dulu komplit siap sini. Okey, kita siap pasang dah. Nanti kita pasang semua ni. Kita akan tukar piring pula. Dia minta tolong tukar piring. Mungkin dia tak pandai lah kot alam flora, tapi dia tak pandai. Dia pandai sangat bang, tapi dia nak manja kot. Kita pasang dulu lah semua ni macam biasalah. Yang mana tak tahu tu boleh tengok video ni Yang tahu tu tak payahlah. Semoga bermanfaat kepada yang tak tahulah. Alright. Semoga bermanfaat pada yang tak tahu. Yang mana nak servis tu, yang penting situ je bang. Macam saya tunjuk tadi, karburetor tu memang sumbat dia dekat pellet jet saja bang jadi tak payah nak pening kepala. Yang pada servis tu abang buka je situ. Kalau yang tahu ada pengalaman boleh bagi tahu. Kalau yang tak tahu boleh tengok dekat sini bang. Tu kita galak ke, jangan pakai tuti motor. Kalau pakai tuti motor, kalau abang pandai servis, pandai buka sendiri, tak ada masalah. Okey? Jadi abang boleh buka sendiri, boleh tukar sendiri. Itu saja bang. Jadi untuk selanjutnya kita tukar piring dia pula dekat depan. Kita tukar piring, jom. Okey bang. Kita akan pakai yang baru ni. Tutorial dia, buka dia. Abang kena ada elenki ni lah. Satu elenki ni abang masuk dekat sini bang.
Ni masuk dekat atas. Untuk Ogawa TK ni dia ke atas bang. Mitsubishi pun ke atas. Kalau yang biasa ke bawah lah. Okey. Nanti dia akan lekat Dia akan lekat okey. Lepas tu abang boleh pusing dia. Kalau nak buka dia, abang buka tu. Alright. Saya pusing kat atas ni untuk buka dia lah. Buka dia ikut jam. Buka dia ikut jam. Ikut. Ni lepas tu abang masuk sini. Masuk kat situ. Masuk yang ni bang. Untuk mata besi, mata pisau, mata tali abang kena masuk yang ni je. Tak payah masuk yang tu satu lagi tu. Nak ketatkan dia, abang lawan jam. Nak ketatkan dia, abang lawan jam. Okey? Nanti dia pusing kan? Macam biasa bang. Masuk lengki kat bawah ni. Okey? Masuk je lengki kat bawah ni. Nanti dia akan lekat lah. Okey, boleh ketat dia bang. Okey dah. Settle. Okey, dah hidup dah. Semua dah settle. Okey, semuanya sudah settle, sudah siap saya servis. Yang mana nak datang servis apa karburetor ataupun mesin rumput, abang boleh datang kedai saya, walk in kedai saya di Taman Aktif Kek Jalil ataupun PM saya, okey, ataupun abang PM saya, alright? Okey, untuk apa-apa yang mana saya kongsikan ilmu ni, yang mana tak tahu cara servis, jadi saya kongsikan. Untuk masuk grease dekat shaft, saya sudah kongsikan, ataupun tukar kelas pun saya sudah kongsikan. Jika supaya ilmu ini bermanfaat pada yang tidak tahu. Yang tahu tu tak ada masalah lah. Yang tak tahu, okey? Yang tahu boleh kongsi, yang tak tahu boleh ambil video ni, alright? Kalau abang nak membeli mesin rumput yang baru pun dekat kita ada. Abang boleh join dalam TikTok, dalam online lah, TikTok, Shopee, Lazada. Abang boleh join saja, okey? Ataupun abang boleh datang ke kedai kita. Kita ada yang baru ataupun nak datang servis pun boleh. Alright? Apa-apa hal jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum.